أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, ayah-ayah yang disayangi, terima kasih kerana masih bersama-sama dalam Miss School Kalam sepanjang Ramadan. Hari ini saya nak berkata dengan satu topik, melawan hawa nafsu dan menjaga lisan. Musuh paling dekat dengan kita sebenarnya bukan orang lain tetapi hawa nafsu kita sendiri. Bagaimana ayat yang telah dibacakan tadi yang bermaksud, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu kerana ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Banyak dosa manusia sebenarnya bermula daripada mana? Daripada lidah. Gaduh pun sebab lidah, mengumpat pun sebab lidah, fitnah pun sebab lidah, menyakiti hati orang pun sebab lidah. Yang bahayanya, banyak anak-anak muda kita kalau cakap ada halang-halang buat dosa, kita teruskan je lah. Sayang sekali adik-adik, tuan-tuan, perempuan rahmati Allah. Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dosa setinggi langit manapun tetap Allah akan ampunkan. Yang penting hati kita, adakah kesungguhan kita yang kita tunjukkan kepada Allah Jalla wa'ala untuk kita benar-benar memohon keampunan daripada Allah supaya Allah delete dosa-dosa silam kita, ya Allah. Sebab itu Rasulullah SAW memberi peringatan yang sangat kuat. Atau kama qala, barang siapa beriman kepada Allah di hari akhirat, maka hendaklah dia berkata baik ataupun diam sahaja. Bahaya orang tua dulu suka berkata apa? Lidah ni kecil tetapi boleh menjatuhkan manusia ke dalam neraka. Itulah bahayanya lidah. Kalau kita rasa nak menjawab, lebih baik dah kita diam. Kalau kita nak berkata dan kita tahu kata-kata kita itu menyakitkan hati orang, ataupun sekadar memang kita nak menyakiti hati dia, tak payahlah kita membalas kesakitan orang berikan kepada kita, sebaiknya kita diam. Itulah ciri-ciri ahli syurga. Kalau ada orang ajak kita bergaduh, katakanlah kepada mereka, inni shaim, aku sedang berpuasa. Maknanya di sini orang yang berpuasa bukan hanya menahan makan dan minum, tetapi menahan marah dengan menahan lidah-lidah agar sentiasa sabar dengan ujian, lebih lagi di dalam bulan yang penuh barakah dan kemuliaan ini. Ramadan kita rasa 30 hari kan, lama, panjang, tetapi sebenarnya dia sangat pendek. Khusus bagi yang beriman, dia akan rebut bulan ini dengan sungguh-sungguh mengharap keampunan dan keridhaan Allah. InsyaAllah masih tidak terlambat, teruskan momentum kita mencari 10 akhir Ramadan. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.